Hey yo, what's up Mr. Syahid dia. Alright guys, hari ni kita nak buat konten apa? Kita nak buat konten prank. Aku nak prank hari ni. Aku nak prank. Tak tahu apa aku nak prank. Aku jadi penyangak hari ni. Aku nak jadi pencuri. Aku nak jadi apalah yang kau nak bagi aku. Apa nama level kotor kau nak bagi aku, kau nak bagi. Diterima lah, okay? So konten hari ni kita nak buat dekat public. Aku nak prank kawan lama aku, Pegat. Okay, kita nak pergi kat tempat kerja dia. Aku nak ikat motor dia. Kita nak tengok macam mana dia balik. Kita nak prank dia. Aku nak pergi lock dia punya tayar. Dia ada pasal lock lain ke apa kat depan ke, dia kunci handle motor dia ke, tu dia punya pasal. Tapi aku nak pasang another lock daripada aku. Okay, so aku nak jadi penyangak hari ni. Aku nak tutup muka apa semua. Nak pakai betul-betul lah. Aku nak tutup semua. Aku nak tutup rambut apa semua. Sebab dia kenal every single things about aku. Aku dah kawan dengan dia lepas lebih daripada 13 tahun lah, macam tu lah. So dia kenal aku punya kening dia, cara ke apa semua dia kenal. So aku kena tutup everything untuk pergi depan dia and surprise yang aku datang. Kita orang tak berjumpa dah dekat 2 tahun lebih lah tak berjumpa. So aku nak datang macam tiba-tiba nak datang kat dia kan. Uish, aku datang lah. Dia mesti, aku semalam dah call dia. Korang tengok dulu apa yang dia sembang. Tengok dulu. Semua okey lah? Kerja semua okey lah? Okay, enjoy. Dapatlah mengurangkan beban tu, orang kata. Hari ni hang buat apa je? Hari ni aku cashier lah. Oh, hang cashier lah. Dekat ni lah, hang Speedmart tu lah, depan food truck tu. Lepas food truck tu, cashier. Oh. Besok apa? Besok cuti? Besok aku kerja petang. Petang pukul apa besok? Pukul 1. Itu habis pukul apa? Pukul 10. Oh, 10 malam tu balik tu ya? Balik tu ya. Oh, kayaknya hampa agak-agak lah macam ni Speedmart tutup ke apa? Pukul 9 lebih ke kan? 9.20 tu kayaknya hampa keluar awal ke? Hampa keluar ngam-ngam pukul 10 tu sharp dah memang keluar. Kan memang macam hampa ambil masa drag sikit sampai pukul 10.30 ke? Ataupun macam hampa 9.30 tu dah semua dah caw-caw lah. Ni kerja macam punch card awal lah. Tapi belakang manager memang semua tipu punya. Macam tu ada? Tak ada. Kami punya konsep nak jadi macam contoh 9.59 kan. Okey. Tutup pintu, kira duit sale. Okey, 9.59 kayaknya hampa duduk dalam lah. Duduk dalam 10.15 baru boleh keluar. Oh, lepas tu baru keluar semua. Lepas tu baru keluar Ramai-ramai lah. Ramai-ramai. Kalau yang ada awet, mungkin awet dia sambut lah kat luar. Oh, ada sambut ke? Hamil tak ada siapa sambut? Ada. Siapa? Ramai. Kat 3 orang, 6 orang awet sambut. Ui, ramai lah. Kaki perempuan kat semua lah. Sejak bila duk taping ada ni semua ada kaki perempuan lah? Aku baru berminat lah. Oh, tak sendu lah hidup ni. Tak kosong lah. Tak kosong. Oh, makan ada orang suap? Makan ada je. Biasa pergi ni naik motor apa? Kan ada 2 motor kan? Naik motor ni yang selalu bawa. Ni R25. Bukan CBR, bukan R25. Oh, sorry. Oh, CBR hang bawa CBR lah? CBR. Parking atas mana? Parking tempat laluan nak masuk Speedmart lah? Kayaknya hang tak boleh nampak lah motor hang belakang. CCTV dah. Oh, faham. Tapi takkan hilang lah. Kalau hilang, ramai orang halo-halo. Aku ramai budak-budak tu. Ya, kalau hilang siapa-siapa pun boleh dapat tu kan. Siapa tak kenal motor aku. Motor aku 1 unit lah kat Malaysia kan. Ui, 1 unit oh. Okay, macam mana? Kau rasa okey kan? Dengar kan, dia dah cakap apa kan? So, dia bekerja pada hari ini. Iaitu hari ni yang aku call dia tu semalam. So, hari ni. So, hari ni dia bekerja. Dia tengah bekerja sekarang ni. Dalam pukul 10 lebih tu dia akan keluar. So, kita kena buat kerja ni secepat yang baik. Aku akan setting adik aku dalam kamera dekat dalam kereta. So kita akan buat kerja ni. So aku tak nak cerita banyak. Korang tengok je konten bagi macam mana. So let's go. Kita sekarang ni akan buat peta dulu, plan kita macam mana untuk hari ni, konten hari ni. So jom kita plan dulu guys. Sekarang ni kita akan buat plan dulu sebelum kita pergi prank dia. Aku takut tak jadi sebab ini konten betul-betul gila punya aku nak buat. Aku tak nak benda ni fail. Kalau benda ni fail, susah kita keluar malam-malam pergi buat benda ni dalam fail. What the heck man. So better kita buat plan dulu. So jom. Okay, ni sekarang ni cashier kan? Okay, ni Pegat. Motor mungkin dia parking kat sini. Okay. Ni motor lah. Okay, ni motor. Jadi untuk lock tayar dia, sini ada CCTV.
Boleh jadi kat sini pun dia parking motor. Sini ini direct lah. Ini direct parking motor. Kayaknya sini tangga. Sini dia tangga. Mungkin lah, tapi dia kita tak nak bagi dia ralik dengan kamera CCTV, jadi kita tunggu bila dia customer, dia akan sembang customer. Jadi dia takkan pandang sangat kamera tu. Time tu lah Tera kerja pergi lock. Dalam 5 saat kita kena lock dan biar waktu balik baru kita tengok macam mana reaksi dia keluar tengok motor dia ada orang lock. Basically kita nak buat kerja ni dekat-dekat bila dia nak keluar daripada nak balik lah. Dia kerja hari ni petang dia cakap 1 sampai 10. So dalam pukul 10 tu dia akan keluar kan. Dalam pukul 10 lebih tu kita nak, sebelum 10 lah kita nak lock. So macam mana pun lepas aku lock, aku nak lari kat mana? Tu point dia. Lock just jalan je. Ataupun kalau tak nak jalan patah balik. Patah balik, hampa kat sini. Hampa mesti kat sini, hampa yang tengah rekod ni. Hampa, okey. Okey, cerita macam ni. Okey. Benda ni akan kat sini lah. Okey, speed mat ada sini kan. Okey, contoh lah. Speed mat ada sini. Okey, ni jalan pergi. Tak. Okey, macam ni lah. Ini perspektif hang daripada tepi kan. Okey, perspektif aku daripada tepi sini. Okey, ni jalan pergi, ni jalan balik. Ini food truck. Ni ada food truck ah. Tak kena mana. Okey, yalah, saya nak tunjuk. Okey, depan ni ada traffic light. Traffic light, depan ni traffic light Okey. Ini kedai dia. So sini ada satu tembok. Kalau kita betul tahulah. Tembok. Okey, tembok tu yang besar punya. Okey. Sini tempat parking motor, foto-foto, sini jalan. Okey. Sini kita boleh parking, kita main park kereta sini. Kita park. Aku tak bawa kereta aku guys, sebab aku bawa kereta lain, kereta bapak aku, kereta kerja, supaya dia tak kenal lah. Faham? Dia tak kenal kereta tu. Okey. Ini kereta kita. So daripada sini hampa akan shot aku. Aku akan pergi daripada sini. Mungkin motor dia parking kat line ni. Motor dia mesti parking line ni, sebab semalam aku tanya, aku dengar dia cakap sini. Motor dia parking line ni. Sebelum ni dia parking motor dia sini. Bila dia parking motor dia sini, kawan-kawan dia cakap panas. Motor kena panas. Bila motor dia kat sini, aku nak kena lock. Sama ada aku pusing mari ke hampa ataupun aku mai sini balik. Tapi kalau aku mai sini balik, kalau dia tengah ralik dengan customer, that's okay. Tapi kalau dia perasan habis. Kalau dia perasan, dia tahu, "Ui, mamat ni pasal apa hitam apa semua." Kan? Kalau dia nak even melihat CCTV ke apa pun, kita tak tahu. Tak boleh buat apa-apa. So the best choice is aku rasa aku akan pusing jauh sikit. Tapi kita tengok macam mana benda ni pergi. So plan dia macam ni. Plan dia. Okay, kita nak tengok So Syafiq akan bagi cue aku. Customer dah datang, so aku pergi cepat-cepat lock. Supaya dia tak perasan kamera yang ada orang tengah lock motor dia. Okay. So nanti lepas dah macam dia dah keluar apa semua dah. Dia panggil member dia. Masa tu aku pergi buat tanya kan. Kenapa ni bang? Ada apa hal lah? Buka mas. Makan. Okay, jom. Okay guys. So jom. Plan kita macam ni, kita bawa paper ni lah. So aku tak tahu benda ni aku pergi macam mana. Aku harap benda ni baik dan plan ni prank ni jalan lancar. So jumpa korang kejap lagi. Okay guys, kita dah sampai sekarang ni. Aku pakai kereta bapak aku, kereta kerja bapak aku. So kita sampai dekat tempat dia. Aku tak tahu nak parking mana kereta motor. Ni tadi aku cakap motor-motor, nampak? Okay, motor dia ada tak? Ni tempat dia. Okay. Tu motor dia. CBR. Tu CBR. Yes. Nice. Okay, Jun. Okay, ni CBR, ni motor dia. Okay, kita parking kat sini. Senang, aku nak pergi lock dulu. Dan aku datang balik, and then kita ubah position kereta. Okay. Aku buat plan ngam-ngam guys, nampak? Speed mat, ni motor dia. Betul-betul parking tepi tu motor dia. Okay, so jom, let's go. Kita buat dulu. Okay guys, sekarang ni aku dah pakai apa benda aku nak pakai. Aku nak kasut kaki hitam. Mangga ni kita nak pergi lock. Okay. So jom guys, aku dah sampai tempat dia. Kita nak pergi lock motor megat sekarang ni. Aku tak tahu apa kena jadi tu. Ciao. Meanwhile, sekarang ni aku dah lock megat punya. Kita kena tunggu Sekarang ni baru pukul 8.55. Okay, megat habis kerja dalam pukul 10. So aku lock awal-awal supaya plan ni tak hancur. So tolong megat. Kalau hang tengok video ni, aku harap hang happy lah. Okay, kita tengok aku tak nak belah daripada spot ni. Takut nanti bila aku belah, apa-apa jadi kat sini ke kan. Tak tahu, kokok megat dia panggil towing ke apa kan. Sekejap habis, ada benda semua hancur. So tak boleh buat apa, kita kena tunggu. Macam mana pun kena tunggu sampai pukul 10. So berkorban lah guys untuk sampai pukul 10.
Tengoklah apa jadi. Tengoklah apa jadi sekarang. Duduk dalam kereta, berperak berlampau dalam kereta. Lah ni tunggulah. Aku nak lock tadi, pak tak masuk. Aduh, nak cakap nak lock dengan fork. Confirm lah tu motor dia. Okay, sekarang ni semua orang dah lock kan. Nampak guys. Dah nampak Guys, sekarang ni kau dapat idea. Sejam kena tunggu dia. Sekarang ni baru pukul 9. Nak tunggu sampai pukul 10. So nak tunggu, kita main dulu. Jadi kita tengok ada apa Ui, ada game. Game ni legend. Yeah boy. Jom kita main. Boleh lah. Hilang kelabusan. Apa benda? Tak ada kerja. Dah 9.50. So Megat dah boleh kemungkinan besar dia akan keluar. Sebab tadi kita orang nampak gara-gara lalu-lalang. So aku nak pergi duduk sana. So jom guys, mula-mulalah konten kita. Let's go. Sejam guys, tunggu. Okay guys, sekarang ni korang boleh tengok saya dekat sana. Dia sebab hujan guys, sebab tu tak nampak sangat. Tu guys, korang boleh nampak dia kabur-kabur sikit. So saya kat sana. Sekarang kita tunggu Megat keluar. Tunggu Megat keluar guys. Sekarang kedai tu nak tutup dah, korang boleh tengok. Okay, ready guys. Lagi 5 minit macam tu aku rasa Megat akan keluar. Q. Okay, sekarang ni Megat tengah cari-cari barang dalam beg dia. Tengah sembang-sembang dengan member dia. So dia akan naik motor weh. Kita kena tunggu dia buat apa. Okay guys, sekarang ni Megat dah start motor lah. Megat cuba nak jalan. Okay, sekarang ni dia akan turun pada motor sikit kan. Aku jalan sekejap. Sekarang ni Megat kan ada kat sini. Berwudu dia berwudu. Berwudu. Megat. Kenapa bang? Kau lah. Arif betul. Konten aku macam mana boleh dapat? Arif ya. Anda kena prank. Macam mana boleh dapat tahu aku weh? Tak jadi gila. Dia dapat tahu dia kenal aku bu. Aku kali belakang dia kenal. Aduh. Dah lalu sini macam tak apa okey nak beli dobi kot. PCC lah. Main sini kenihang macam ah. Tak tutup kening ke tadi? Tak tutup kening ah. Tahu aku kali-kali lah hang ko reaction dia lah hang ko aku cakap dah guys dia kenal aku berapa lama tahun kenal memang dia kenal segala benda aku punya ni dengan mata dia kalau pakai spek boleh ni. Okey Megat, apa perasaan Megat kena prank awak duduk lama sembang dengan kawan hang buat apa sembang apa balik masa sembang ya awak lama sangat itu biasa-biasa lah yang satu member dah belah tidak boleh towing tak? Member dah belah. Berapa kali yang start lah kena mati kelas? Aku dah pening dah, jangan member belah lah. Tak apa. Pusing depan tak? Minyak enjin ke apa kan? Minyak enjin kot. Betul? Tengok ni. Ni tak mesti budak Nobel belakang kan, Pak Naya pun kan? Kalau motor besar kan?
Lepas tu hang lalu. Silap lah. Ya. Aku nak buat macam mana lagi? Aku memang nak buat, aku ingat macam ni kan. Aku nak pergi belakang, aku nak lalim mesti hang cakap, abang, aku ingat aku nak tolong hang lah. Aku dah kepik suara dah. Aku ingat aku nak tolong abang. Boleh apa saya tolong abang? Oi, aku reaction dia bapak sempoi ah. Weh, hang ke? Aku cakap apa benda siap? Weh, buka mana sini ah? Bapak am kat macam tu lah. Tak ada, memang kerja aku. Kalau hang tengok 8.30 kami main buat kerja ni. Yo. Oh. Apa jahat ni gua. Oh, tak mau bagi kantoi punya pasal kena main awal lah. Takut hang keluar arah apa. Kami nampak hang duk lalu depan ni. Tengok hang. Tapi tak apa effort tu kita pandang tau. Tak jadilah kita. Yang betul. Tak, aku tak mau konten ni fail lah. Aku nak jadi. Itu lah. Boleh lagi. Boleh. Tak boleh. Dah nampak lah kantoi. Dia tak keluar yang ori. Yang fake. Nanti jadi yang fake. So, tak boleh. Dia minta berlakon guys. Okey, itu je lah guys konten kita pada kali ni. Begat. Takkan macam tu kot. Itu je lah. Aduh. Tak mau tanya panjang. Dah tahu kena dia. Hang kau macam tu lah. Yang tengok ni main internet semua ni. Tak ada, okey ni. Panjang konten ni. Aku main ikat tadi. Aku tepok rekod. Semua rekod. Hang nak pecahkan lah tadi. Masa dia memang try pusing-pusing lah. Lepas tu? Tak nak pusing. Dah hal lalu. Dah aku memang nak. Mak perak terus lah. Aku nak perak terus. Tapi tak lepas kelas mati. Itu lah pasal rong. Kita apa hal ni. Lepas tu hang nak minta tolong siapa tadi kalau tak ada siapa pun? Jadi makan dulu lah. Tapi apa pun konten kita aku rasa berjaya lah juga sebab dia 3 kali dia naik motor kan. Lepas tu mati enjing. So alhamdulillah. Tapi masa lalu tadi apa budak ni? Macam terajar. Perangai apa makannya. Budak mana nak tepek tak gini lah. Carek dia. Betul? Tu halus ni aku cakap. Lah. I'm back in Taipei. Yo. Semalam tu ada cakap lagi KL berada rumah. Okey Mgat. Terima kasih untuk konten hari ni. Apa tak jadi? Tak apa jadi. Hang terkena. Hang nak jalan cuba jalan member muka cuak tadi aku tengok kat ujung tu. Aku kat motor Iris, motor Solaris. Oh ya. Sana aku tengok, mula-mula member satu pakai sini tu, dia dah belah. Okey aku ingat Denny duk sembang lama, duk tarik pot blok dia tu. Kat sini aku boleh nak cuba prank hang hisap pot ke tak kan? Sensor yang masa aku hisap kot kan? Tak. Tak hisap pun, aku tak nampak asap muka mulut lah. Okey, mungkin ada apa-apa kata untuk viewers kat sana? Ada kata kalau orang lain buat prank, terkejut lah. Tapi kalau hang tak ada reaction sebab apa hang introvert? Tak tahu blur kan, dia blur. Tu lah. Yang tengah tengok tu, tu lah. Okay guys, do like, share, comment dan subscribe. Jumpa lagi di konten akan datang. Hope ada konten lagi menarik lah. So, bye. Peace. Dalam kereta tu, cermin tu kan basah hujan. Mereka ambil baju merah ni, dia lak cermin tu. Nak bagi nampak clear HD ni masa cermin lak. Aku kat sana aku cakap, apa bagi queue lah. Aku join terus.